Video saya ni panjang saya biasa masuk berita biasa orang cut. Sebab ni lah kena cut. Hello everyone, Assalamualaikum. So hari ni Sarah dengan tim kita orang berada dekat LYL Circuit. Kita nak main go-kart. Tapi hujan lah, tak tahulah boleh main ke tak. So kita tengok kejap, kita nak tunjuk dia punya circuit tu. So hari ni kita orang semua pakai baju Stop and Go live host. Oh makan kejap. Okay. Okay, so hari ni kita bawa semua tim kita ramai-ramai, ada dalam 38 orang. Okay, jom. Korang tengoklah, hujan lah sekarang. Tak tahulah, ini dah kali kedua tau kita orang datang. Kali pertama yang kita orang datang tu hujan, memang tak boleh main, so kita orang kena balik. Dah lah jauh Masa ni hari ni datang hujan lagi. Tak tahulah nak rasa apa. Ya Allah. Tapi hari ni kita orang datang sambil buka puasa. Yeah. Kita sediakan KFC untuk semua. So semua orang kita tengah tunggu lagi kawan-kawan lain untuk sampai. Okay, kita nak interview budak-budak ni. Apa perasaan? Okay, jom. So, apa perasaan sekarang keadaan macam ni? Saya rasa sangat happy lah sebab department kita ni buat benda yang best-best. Hari tu kita meeting dekat sini. Hari ni kita buka puasa dekat sini dan go-kart kita tak main pun. Memang jalan-jalan je. Itu kesimpulan dia. Hujan, okay? So, Khairul? Aduh. Okay, ya. Sini best. Kita buka puasa dengan view yang menarik. Tertarik, menarik. Kau memang debak. So, ni adalah view dia lah. Hujan yang lebat. Seperti hati kita yang lebat. Berbunga-bunga. Okay. Sambung. Ada luahan perasaan lagi. Aku dah dari jauh-jauh. Nak datang sini pakai modal. Kalau malam ni dia kata postpone, rusuhan akan berlaku. Itu je. So, bos, kita claim duit minyak dekat bos. So, makcik, so apa perasaan anda? Kita hanya boleh merancang. Oh dah maki tadi. Tadi dia dah F orang. So, ini adalah fake dia. Tit. Sorry fitnah. Kita hanya merancang. Tapi ini yang terjadi. Nah. Kita jumpa orang yang paling positif hari ni dan juga hari tu. Mana Uzai? Encik Uzai. Apa perasaan Encik? Allah Akbar. Dia tengah berdoa. Waktu mustajab berdoa, okey? Amin. Dah, saya dah doa insya-Allah. Hari ni tak ada guru, hujan dia akan pergi dan balik hanya 5 saja, 5 kali. Dan dia akan stop. Kita terus akan main. Betul ni ya? Kalau salah apa jadi? Kalau salah, kita hanya berbuka saja di sini. Nampaknya waktu azan. Ini apa ni? So, kita buka puasa dulu. Ramai lagi yang tak sampai ni, tak tahu mana pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ya, alat itu sudah. Kau makan apa dulu? Ambil nasi. Sekali je lah. Kau tu. Weh, tak payah. Apa? Apa muka dia? baju budak nakal. Korang yang kita jumpa pagi lah. Oh, tengah bela-bela tete ni. Nama tikus. Sebab alamak dah letak Zoe. Elvin nama tikus. Tak nama Cimang tu. Oh, nama Cimang. Kau macam main takraw dulu. Lagi sekali Zai. Belakang sikit. Mana phone? Alah yang tu ke? Jago main. Kau punya Remau.
Apa nama racer aku? Bukanlah. Ni Lewis Hamilton. Mereka sudah tak sabar. Lewis Sky. Muka jauh Lewis. Tim 2 masuk tim 2. Fit masuk tim 2. Rumah. Bagi interview dia orang. Okay, anda sudah bersedia? Ni dia. Dah bersedia? Dah bersedia sebab kali ni kali yang kedua datang track tak basah. Itu hari track basah. Sangat Yakin, tak mengampunkan. Yakin weh? Ah. Yakin weh? So Encik Afiq, anda sudah bersedia? I'm Dominic Toretto. Dah ke? Tiki Boss? Tiki Boss pun letak dekat dua. Tiki Boss yang nak kakak letak. Kirim tadi mana kirim? Tengah download kat dalam. Semua dua bos Tiki. Dah. Apa? 18 tambah 15. Campur lah. 10, 20. Yes, sekarang dah pukul 8.30. So memang tentatively kita akan main pukul 8.30. And Alhamdulillah tak hujan. Alhamdulillah, terima kasih Allah. So pemain-pemain kita dah ready. Yang ini Kau sebab betul-betul. ini racer yang paling kecil setakat ni. Paling muda. Okay, interview Okay, BB interview dia orang. Ya, perasaan. Dah ke? Welcome back to my channel. Kepala otak. Alif Ifai. So kita bersama dengan peserta go-kart kita, racer daripada Champion. memakai jersey nombor 6. So macam mana perasaan? Suasana tak hujan, so apa perasaan sekarang? Bila track dah tak basah tu kan, dah tak hujan tu kan, itu namanya race on. Race on, begitu kata Apple. Bagaimana pula dengan Yun? Jumpa di final. Jumpa di final. Dan seterusnya kita akan interview. Bagaimana Ahwan? Nampak ponjam tu tak? Nanti saya dekat situ. Wow. Wah. Kita nampak. Woi Jad, kau lari Jad eh. Sanggup tak makan tu? Makan tu. Jad, macam mana? Ini pelumba kita daripada Petronas Mercedes Malaysia. Macam mana? Sampai lambat tapi suasana okey. So macam mana perasaan sekarang ni? Perasaan? Berdebar-debar ke? Tak. Biasa doang ni. Biasa. So sepatutnya awak nombor 1 lah. Tak. Nombor 1 di belakang. Nombor 1 dari belakang. Tak. Bagaimana pula dengan Encik Khairul? Macam mana? Saya nampak awak paling bersedia dengan pemakaian kasut Adidas, seluar cargo pant, berjersey kan, Store and Go Live Host bernama Kai, jersey nombor 12. Macam mana perasaan? Agak-agak boleh menang ke? Perasaan happy tapi jangan risau. Nombor 1 memang nombor 1 lah. Takkan belakang je. Baik itu dia. Nombor 1 daripada grup 1. Bekas Mak Rempit takkan kalah. Bekas Mak Rempit takkan kalah. Masa Mak Rempit tu badan berapa? LUNK mana ada? Apa? Itu manja. Oh ini lah tu. Kau mesti kena potong kau. Tak, kita akan interview Mak Rempit yang sebenar buat masa sekarang lah. Iaitu Afwan. Body Mak Rempit. Tapi Mak Rempit. Wancik, tapi bukan Mak Rempit motor. Yelah, dia Mak Rempit motor. Oh, So dia akan apply dia punya Oh, kemahiran. tengok rambut dia. Tinggal bawa tongkat je, barulah Afwan stopper. Gaya stopper je. Kita bersama racer menjadi tumpuan hangat untuk pelumba-pelumba lain. Berasal daripada Rembau Negeri Sembilan. Ya, kenapa tu?
So apa perasaan? Kita akan main court besar ni, track besar. So macam mana perasaan? Saya tak ada perasaan. Terjumpa dalam track, tekan minyak, jangan tekan brake. So adakah tempat pertama menjadi idaman awak? Tempat pertama tu saya idamkan, tapi kita tengok kejap lagi. Akan jadi kenyataan. Berbunyi tidak pasti di situ. Berbunyi ragu-ragu di situ. Okay, kita akan bersambung lagi interview kita. Kita akan tengok nanti footage video ketika bermain. Bye-bye. Grup kedua bersama dengan content creator SNG. Okay, jom kita interview sikit. Okay, Yana, racer pertama Yana. Apa rasa? Apa perasaan Yana? Nervous. Sebab tak ada action lagi. Tak, buka sikit. Nervous. Buka jatuh. Yana, tarik macam ni je. Okay. Okay, Yana nervous ke? Nervous. Nak jadi nombor berapa? Nombor 1 lah. Weh, nombor 1. Okay, kita sama dengan Nurul. Nurul, apa perasaan anda? Ni Minah rempit sejati ni. Nervous. Ni bukan motor. Kalau motor boleh fly, ini nak fly apa? Kita TikTok pergi dekat sini. Geng-geng TikTok ni. Content creator. Okay. Aku terjebak pula kat sini. So, Sabar ya. TikTok dulu baru interview. okay, kita teruskan. So, apa perasaan anda, Cik Iza? Saya nervous. Saya Saya akan pastikan saya menang. Oh, nombor berapa? Tahu kalah. Macam mana, Jo? Well, Hari ni dia pakai makeup mahal untuk mengetahui Yes, semua. I pakai makeup NARS untuk hari ni. So, I nak bila muka I ni kena peluh dia tak bercapuk. Dia tengok walaupun malam ni tak berpeluh. Walaupun pakai NARS, kita nak tengok makeup kita tahan berapa lama. Sampai aku lari pula birthday ke? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sonia. Happy birthday to you. Kan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Sophia. Allah selamatkan kamu. Okay. Okay, Cik, birthday girl. Apa perasaan hari ni birthday girl? Malu? Excited. Kalau boleh nak kalah dulu. Semua orang nak menang, dia nak kalah. Sebab dia tak nak main. Ada? Oh, pula darah pula dah seorang ni. Kau sini? Kau sabar? Zoe. Soalan pertama, nak menang ke nak kalah? Tadi tu nak kalah? Nak menang lah. Nombor? Jadi nombor 2 pun jadi lah. Nombor 1 lah. Tak apa, nombor 2. Nombor 2. Kenapa tak nak nombor 1? Sebab saya tahu ramai sangat nak nombor 1. Saya bagi. Saya nak nombor 2. Tak boleh, kena nombor 1. Tak apa kak, saya sanggup mengalah. Jangan, nak kena nombor 1. Boleh lah nombor 1. Kita tunggu Zoe nombor 1 lagi. Okay, last lah. Kita punya ambassador segala-gala. Ni siapa sebelah aku ni? Dia sebab tak pilih lah. Tanya Dia dah ambil dulu mic. Okay, outfit anda daripada mana? Okay, saya punya baju dari Players. Oh? Kurang dalam tolak tambah lepas diskaun RM300. Shopee je kan? Lagi apa? Okay dah. Mic tu dekat sini. Mana-mana mic-nya? Tak ada bakat lah. Kata kau tak Halo. biasa. Tak, biasa orang pegang kan? Oh, macam tu. So hari ni agak-agak dapat nombor berapa? 1 lah, takkan 2. Nombor 2 pun belum tentu. Saya pasti nombor 1. Korang semua nombor 1 juga tapi dari belakang.
Okay, saya tengok semua dalam keadaan bagus lah. Tengok pun rintik-rintik tak apa-apa rintik. Tak apa, tak ada masalah. Yang penting saya ke depan. Nombor 1 tu. Korang punya boleh cuba lagi lah tahun depan insyaAllah. Kalau kita pergi sini lagi lah. Okay, yang penting saya nombor 1 tu. Nombor 1 dari belakang kan? No, So nombor last lah. Nombor dari depan. Last. Korang dari belakang. Last. No. Tak, masalahnya aku terhibur dengan kepala dia macam Kalau Jarji. Nak tengok Sibuk sedut tak? Sibuk sedut. Saya sebab apa tak pakai? Sekejap, sabar. Awak tak kita Oh, maaf. Marah. Ni kan, misai nak apa? Apa? Bukan tak ada duit nak botol misai. Kalau biarkan macam ni macam capikan. Sajalah nak nampak kan. Kita tahu, okey. Dah ke? Terima kasih. Content creator ni agak glamorous. Saya nak video saya ni panjang Saya biasa masuk berita biasa orang cut. Sebab ni lah kena cut. Mas. Mas. Weh, macam kau ni Astagfirullahaladzim. Mas, apa perasaan anda, Mas? I'm so happy. Ya, dia tak main. Okay, Mas nak dapat nombor berapa, Mas? Saya mesti akan nombor 1 sebab saya dah dapat lesen. Dia finally dah dapat lesen. Dah lalu dah buat 5, babe. P. L kan? Oh, L. Betul lah P. Okay, sorry. Okay, so Mas hari ni kalau nak dapat nombor 1 agak-agak apa permintaan kat bos? Permintaan saya nanti saya kena naik gaji. Tiba naik gaji? Gurau. Kita nak briefing sekejap. Okay, kita dengar. Tak. Tu bos kan? Weh, Ijal. Berhenti ada. Sama macam ni. Oh, geram. Woo! Ada! Bawa Pak Ramesh.